Timnas Indonesia dilaporkan berminat untuk menguji kekuatan Harimau Malaya pada bulan September ini. Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Bola Kita TV. Saluran yang membawakan berita dan info terkini dunia bola sepak tempatan terus kepada anda. Perkara ini dilaporkan oleh ASEAN Football mengenai usaha pasukan bimbingan Patrick untuk berdepan Malaysia dalam satu kejohanan 3 penjuru yang bakal diadakan tahun ini. Kejohanan yang dijadualkan berlangsung pada 1 hingga 9 September itu adalah dalam kalender FIFA dan melibatkan penyertaan 3 negara, iaitu Indonesia, Malaysia dan juga jaguh Timur Tengah, Lubnan. Situasi ini boleh berubah sekiranya Indonesia berjaya melangkah ke pentas akhir Piala Dunia 2026. Pertemuan Indonesia-Malaysia sudah pasti menjadi tumpuan peminat Asia Tenggara susulan perseteruan yang sudah lama terjalin. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu adalah pada tahun 2021 pada aksi Piala AFF yang menyaksikan Indonesia kendalian Shin Taeyong merekodkan kemenangan 4-1. Indonesia kini merupakan pasukan ketiga terbaik di Asia Tenggara pada tangga ke-123 dunia, manakala Harimau Malaya mengekori rapat di tangga ke-131 dunia. Harimau Malaya bagaimanapun masih segar dengan kejayaan menumpaskan Lubnan pada aksi final Pesta Bola Merdeka 2024 dengan keputusan 1-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil September lalu. Pasukan kebangsaan kini dibimbing oleh pengendali kelahiran Australia, Peter Klamoski. Nantikan perkembangan lanjut mengenai kejohanan ini dan sama-sama kita harapkan Harimau Malaya bersedia untuk menggegar pentas antarabangsa sekali lagi. Apa pandangan anda Harimau Malaya menentang Garuda? Siapa yang akan mengaum lebih kuat? Komen di bawah dan jangan lupa subscribe Bola Kita TV.